Ibu ayah, saya rasakan hari ni kita dah kena mula upgrade cara kita bagi duit raya pada anak-anak kita. Sebagai ibu ayah, memang sentiasa kita fikirkan masa depan anak-anak, education mereka, kehidupan mereka, simpanan mereka, dan kita pilih untuk simpan emas untuk anak-anak sekarang. Kenapa? Sebenarnya kita sedang sediakan asas yang lebih kukuh untuk mereka. Emas ni nilainya tahan lama, relevan sampai bila-bila. Jadi, nak mula macam mana? Gunakan duit raya tahun ni. Anak-anak memang dah mula dapat duit raya daripada awal puasa lagi kan? Ambil sikit duit raya tu, masukkan dalam gap junior public gold anak-anak. Nak mula pun tak susah. Serendah 100 pun dah boleh buat tabungan emas. Kalau nak konsisten, boleh pilih untuk buat auto debit 50 sebulan sahaja. InsyaAllah setahun dari sekarang, gram emas akan bertambah untuk anak dan raya tahun depan, ibu ayah dah boleh bagi emas raya macam ni. Bukan sekadar bagi duit raya sahaja, tanda kasih sayang dan bukti kita betul-betul bersedia untuk masa depan mereka. Jadi jom ibu ayah, mulai raya tahun ni, kita simpan emas untuk anak-anak tersayang.